Ah, kau tanam situ ni. Ya, ikon nama hijauan apa tu? Ah, nama ke Dama? Dama. Banyak gunung orang kau ni. Hampir puluh kalau ada somak Nah, itulah nak koyo. kau ya rancak tumbuh ke? Bagi pupuk ni? Nak pupuk apa dah? Pupuk alami ni. Pupuk kandang, pupuk Ya, nak dua pupuk kan pupuk. Oh, si jauh. Diungguan sama-sama ekor ha. Somak. Dibakar. Ya, abu ke? Di gelimangnya tanah itu. Jadi cucuk anak je. Itu pupuk ai. Subur ni. Itulah. Jadi itu dah ni nak nombor duduk. Ya. Duduk otot-otot nak karun lah. Ya. Rancak ekor. Manggi lah, rancak lah. Berapa batang manggi mari? Manggi ada sekitar 80 lebih kurang 80 batang. 80 batang? Ya. Durian lain lah. Durian ada siapa 90 batang. Ya. Itu je kerja apa? Kerja orang tani ni. Itu kan tak apa, tak nan koneng lah. Cara rancak kau jawab ke mari? Bertanam lah. Bertanam penghijauan. Kan tu disayangkan ikut. Dia orang cakap aku sadu dari ujung dia kan. Tapi kau ujung dia mana bang sana pandai. Kau petang kau ada siko. 3 batang, batobang. Batobang. Ya. Itu lain dia tanda so batobang. Iya. Karena lah itu ditobang Kata balik batobang itu. Nyomak. Itu pulanya ya. Itu kau somak untuk berapa guna lain yang menyomak. Dia ditanam. Iya. Oh, baru sapu baru. Kau nak kacik menurut anak kacik siapa kau? Anak kecil banyak. Nyak. Banyak anak kecil. Menurut aja nak beh anak kacik siapa kau? Kau pancang kau nak? Tak ada bagi apa dia dah. Copak boru anda sekata ni. Copak boru anda sekata. Nurut aja pak. Copak boru anda sekata. Nurutnya. Boleh nak bertanam. Nama ambil hasil lah. Nama ambil hasil lah. Lah, bertanam tidak. Iya. Nan 5 batang mari. Nak menerima hasil ikut. Ya? Tak siko dah. 5. Dia di Tanjung Pati. Tanjung Pati. Tinggal situ dulu. Iya. Di orang situ tidak ada tahu je barang ikut dah. Iya. Dan tahu orang gayak. Iya. Apa awak? Ikut. Tinggal di tepi tengah je orang. Iya. Tang Sinama. Tan Sinama, iya. Ya. Bila kecil orang gayak itu. Bawa mengayat dia siang. Balik sekolah, dia tarik tangga kaya. Makan. Tu balik tarik tangga kaya. Lepas duduk tepi tangga air. Dia kecil kan. Lai tepi-tepi hutang air, main air. Lai nampak dia Dama situ ni. Tengok dulu ni. Kalau nampak, tarik lah situ. Bawa kiko. Lungguk-lungguk lah. Kita bawa pasar lah. Ya. Laku tu. Laku buat kena dah. Dan kat situ dah pergi tahu je situ. Laku tu lah. Cuba lah. Itu tu mulai. Ketika itu tu kelas 2 kelas 3 lah. Kelas rakyat masa tu. Di Gogok? Tidak, di situ. Tanjung Pati? Tanjung Pati. Di situ tinggal kelas 2. Ya, pindah ke itu? Naik kelas 2 di situ, pindah kan. Tanjung Pati. Orang gayak pergi ke sawah ke situ. Situ dah kekurangan lahan situ. Ya. Gayak ada lahan tu. Macam nenek seorang. Sehingga jarang makan.
Abang kakak leh. Itu mah kota tergugah orang lain. Baik. Menproduksi itu, pergi monmoi kan, pada orang sawah luas itu. Kalian kenal juga apa dia? Daerah itu. Kurang ya? Balik ke situ. Masuk di Semlonggang. Tiba di jambatan. Tiba di dalam negeri kita turun ini dia. Kira-kira 2 kilo dari situ. Itu tu yang sawah bandang itu. Iya. 2 kilo panjang kan, lubu-lubu. Sebelah siko batang air. Ada batang air, kau nanti buah barang kau. Itu cerita. Awak ngaji tak siang? Iya. Lunggu online tu. Di sampai saya belok. Tujuh pasar. Adik. Baju bendi ke pasar. Kereta Lunado leh. Bendi. Siapa bendi ke pasar. Bawa sekarang terus ini. Berceroboh orang pasar. Membeli. Aku ada besok. Apa ke balik mah? Awak balik sana. Itulah kerja ni jadi. Iya. Dan kau tu kira selama lebih kurang 5-6 tahun. Sesudah itu tiba porang. Tengah itu? Melatuh body. Melatuh body itu Ya? tahun 57. 57? Melatuh body. Bom dah jatuh di mana-mana. Lebih berlimpangan di mana-mana. Risiko porang-porang saudara. Kau nak lagak godang ke meri? Cakor tu baru kira 2 bulan. Iko berapa bulan kah? Iko sekitar 5 bulan. 5 bulan? Ya. Nyo berapa tahun nunggu berbuah kah? Naneten lah. Itulah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Ya, tu. Lumayan tinggi ya. Itu cerita. Hati-hati meri. Tu lah ada yang beraja berbunga itu. Itu tu. Bertanam. Jadi orang di Siko, Nanado, orang melambahnya, bertabang. Awak tanam. Wah, bertanam ya? Tanam. Apa dia tabang macam mak, ada awak ditanam sama. So Nanado Siko dulunya, sampai segala buat. Aro, dulang-dulang. Puyu-puyu, kayu samuk. Ini dah ada 4 apa indah. Kosong. Jadi nama dia tahu Iko. Dulu aku dah tahu dulu. Di tahun 52 53 itu. Lupa. Sampai tahun 2023. Jadi mata-mata dia foto. Yo itu yo tu. Iya. Kayaknya masuk Iko rancak rogo. Itu nak kurang rancak rogo doh. Daripada kosong sama dia tu. Ya. Tak tanya. Ada kata orang tanam ni, dia terjual 2 juta setahun. 2 juta 2 batang setahun.